kita melihat Palestin yang telah sekian lama memperjuangkan negara merdeka mereka sendiri, tetapi penghasilan yang kita lihat ialah bagaimana tekanan-tekanan, penindasan, kezaliman dan pembunuhan yang berulang kali berlaku di Palestin, khususnya di bumi Gaza. Keprihatinan negara kita Malaysia dan kerajaan dalam menyampaikan sumbangan kepada semua pihak. Bahkan tim yang akan bergerak ke Gaza pada kali ini merangkumi semua pihak, baik yang orang Islam dan bukan Islam, terdiri daripada orang Melayu, Cina dan juga India, melambangkan betapa keprihatinan negara kita Malaysia dan rakyat terhadap keamanan dunia. Walaupun kelihatan sumbangan ini kecil, tetapi ianya merupakan satu permulaan yang baik di mana kita Malaysia ingin melihat negara Palestin dan juga bumi Gaza sentiasa dalam pemerhatian seluruh negara dan juga seluruh dunia. Jadi harapan kita nanti dengan sumbangan dan juga dengan pelibatan negara kita Malaysia, ianya akan mendorong lain-lain negara untuk turut bersama meletakkan komitmen bagi melihat negara Palestin suatu ketika nanti akan berada di persada kemerdekaan sebagaimana dengan negara-negara yang lain.